Maksudnya first championship waktu form 2 IFMA. Yes, IFMA masa tu form 2. Alah, dah belajar mata kan. Gangster sikit kan. Dulu kat sekolah Misha ni macam kaki gaduh ke? Bukan nak kata Misha ni kaki gaduh. Tak. Tapi macam saya cakap, Misha ni orang yang underdog. Tiba-tiba dekat SMK Gunung Rapat, Misha tiba-tiba macam ni siapa? Sebab dulu SMK Gunung Rapat kan sampai sekarang pun ada 2. Satu yang SKK. SKK ni yang harian. Satu lagi yang suka asrama. So Misha ni SKK. So tiba-tiba mana datang budak SKK main sukan tiba-tiba kan famous kan. Waktu tu famous lah kiranya. Sebab dia world champion bro. Waktu tu Misha tanyalah Tun. Waktu tu Misha memang nerd gila. Yang macam pakai spek yang besar-besar bas tu, macam tak nampak lah macam fighter. Tapi kalau secara macam kasar, saya tak expect macam kalau tak kenal lah ni biasalah macam dia nampak macam very soft. Very soft lah. Orang kata apa wanita Melayu apa akhir zaman. Wanita Melayu terakhir. Salah wanita terakhir. Wanita Melayu terakhir.